Assalamualaikum anaki. Awak buat apa tu? Awak masih cukup berpuasa ke? Oh, Syabil. Alhamdulillah, setakat ini saya masih cukup berpuasa. Syabil pula? Samalah, masih cukup juga. Oh, Syabil, selepas bulan Ramadan, ini adalah bulan Syawal. Saya dengar cikgu perlukan bantuan untuk siapkan salut bertema sempena Hari Raya. Betul tu anaki. Jom kita tolong cikgu tambahkan pahala. Jom kita cari cikgu pada waktu rehat dan ajak kawan-kawan yang lain juga. Jom! Okey ya, semua ada apa ni? Cikgu, ada apa boleh kami bantu untuk siapkan sudut bertema Hari Raya? Oh, nak tolong cikgu ya. Okey, ni siapa? Saya Syabil. Syabil ni? Saya Anaki. Yang ni? Ali. Ali, okey. Memang ada kerja yang saya perlukan awak semua tolong saya. Okey, saya sekarang ni nak siapkan sudut tema Hari Raya. Okey, ni semua ni yang akan kita buat. Boleh ke tolong saya? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah rajin semua anak murid saya. Okey, jom kita mulakan. Okey, mari kita tolong saya. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you. Macam mana semua? Okey, seronok tolong cikgu hari ni? Seronok. Okey, alhamdulillah siap dah tema pameran Hari Raya kita. Ada sampul raya, ada lampu raya dan sebagainya. Okey, terima kasih semua. Okey, kita buat sudut di tempat lain pula. Jom. Jom. Hai kawan-kawan, sempena bulan yang mulia, marilah kita tolong menolong sesama kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.